Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Salam sahabat ibu kandung Suluh Budiman. Saya Kaisara Insyirah binti Haidi Haiza, pelajar ISMP Bimbingan dan Kaunseling, pelajar semester 3. Hari ini hadirnya saya untuk berkongsi ilmu tentang teknik modifikasi tingkah laku berdasarkan teknik bermodel. Jadi, apa yang awak semua tahu tentang teknik bermodel? Mari kita belajar. Teknik modifikasi tingkah laku iaitu teknik bermodel diperkenalkan oleh Albert Bandura. Teknik bermodel merujuk kepada proses di mana seseorang belajar dengan memerhatikan tingkah laku orang lain dan kemudian menirunya. Teknik ini sangat dipengaruhi oleh teori pembelajaran sosial Albert Bandura. Selain itu, konsep asas teknik bermodel menurut Bandura, manusia belajar melalui pemerhatian. Apabila seseorang melihat model melakukan sesuatu tingkah laku positif dan tingkah laku itu menerima ganjaran atau pujian, mereka lebih cenderung untuk menirunya. Dalam teknik ini, peniruan dan peneguhan berjalan seiring untuk membentuk tingkah laku baharu. Terdapat 4 jenis modeling yang boleh digunakan. Yang pertama, modeling langsung. Individu memerhati model sebenar seperti guru atau rakan. Yang kedua, modeling ganda. 2 atau lebih model menunjukkan tingkah laku yang sama. Yang ketiga, modeling simbolik. Pemerhatian melalui media seperti video, gambar atau cerita. Dan yang terakhir, modeling diri. Individu menonton rakaman dirinya menunjukkan tingkah laku positif. Terdapat langkah-langkah pelaksanaan teknik bermodel yang boleh dilaksanakan melalui 5 langkah ringkas. Yang pertama, pilih tingkah laku sasaran. Yang kedua, kenal pasti model yang sesuai. Model boleh jadi guru, rakan sebaya atau mana-mana figure yang positif. Yang ketiga, tunjukkan contoh tingkah laku dengan jelas dan konsisten. Keempat, galakkan pelajar meniru tingkah laku tersebut. Dan yang terakhir, berikan peneguhan positif seperti pujian, ganjaran atau pengiktirafan membantu mengekalkan tingkah laku yang dipelajari. Teknik bermodel mempunyai kelebihan, antaranya membantu murid memahami tingkah laku yang diharapkan dan meningkatkan motivasi dan keyakinan diri. Selain itu, mudah digabungkan dengan teknik lain seperti peneguhan dan token ekonomi dan sangat sesuai untuk modifikasi tingkah laku sosial dan juga emosi. Kesimpulannya, teknik bermodel adalah kaedah yang berkesan dalam membentuk tingkah laku positif. Dengan menggunakan model yang sesuai, tingkah laku dapat ditunjukkan secara jelas, ditiru dengan mudah dan diperkukuh melalui peneguhan. Seperti yang ditegaskan oleh Bandura, pembelajaran melalui pemerhatian dan peniruan model yang positif. Jadi awak semua dah tahu apa itu maksud teknik bermodel? Itu saja perkongsian daripada saya, Kaisara Insyirah binti Haidi Haiza. Semoga kita berjumpa lagi di masa akan datang. Bye!